Saya yakin bahawa pembinaan moden boleh menjadi mudah, ringkas, menarik dan murah. Hanya perlu keluar daripada cara berfikir yang biasa dan akan menjadi jelas bahawa bangunan yang tidak terlalu besar tidak semestinya perlu begitu kukuh dan akibatnya sangat berat. Ini jelas ditunjukkan oleh projek saya dalam Dom Zatisha Chudolarov serta banyak bangunan lain yang saya bina menggunakan teknologi inovatif yang sangat mudah yang boleh dikuasai oleh sesiapa sahaja, walaupun mereka yang tidak mempunyai latar belakang dalam bidang pembinaan. Saya rasa sudah tiba masanya untuk menceritakan bagaimana semuanya bermula dan bagaimana saya sampai ke tahap ini. Seluruh pesni Yashiko Shaka adalah untuk penyelesaian pembinaan yang mampu milik. Jadi, mari kita ceritakan semuanya satu persatu. Hai semua. Secara beransur-ansur, pembuatan sauna tong mula menjadi rutin. Saya mula bosan dengan kerja yang sama setiap hari. Tempahan pun sebenarnya tidak banyak. Rancangan untuk memulakan pengeluaran besar-besaran dengan pengambilan pekerja upahan mula gagal sama sekali. Saya gembira kerana dengan perniagaan seperti ini, saya masih mampu mencari rezeki untuk keluarga kami. Maksudnya, kami tidak akan kebuluran. Itu membuatkan saya rasa tenang. Tetapi keyakinan untuk hidup dengan lebih baik semula, sekurang-kurangnya seperti zaman kejatuhan perniagaan perabot kecil pada tahun 2000-an memang tiada. Sebagai contoh, untuk mampu membawa keluarga bercuti ke selatan, tempahan untuk rumah mandi perlu meningkat sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali ganda. Tunggu. Berapa banyak rumah mandi yang perlu sampai kepada kamu? Nah, sebanyak itu. Cuma mereka tiada wang tunai, mereka boleh pergi. Saya sendiri pun pernah terfikir nak pergi ke Minsk atau Moskow dengan rumah mandi muda alih saya sebagai contoh. Pada waktu siang, rumah mandi itu akan digunakan untuk menerima tempahan dan pada waktu malam, saya boleh bermalam di dalamnya dan jimat 100% untuk sewa tempat tinggal. Rumah mandi di atas trailer dan trailer itu adalah kenderaan pengangkutan. Ia boleh diletakkan di mana-mana tempat yang tidak dilarang. Dari malam ke malam, saya akan menggerakkan rumah mandi mudah alih itu lebih dekat ke pusat bandar dan nilai harta alih dan tak alih saya di atas roda akan meningkat dengan setiap kilometer. Saya akan dapat banyak tempahan, pulang semula dan terus bekerja. Tapi isteri saya tidak benarkan. Seperti biasa, saya terus memuat naik video ke internet. Saya rakam beberapa video tentang cara membuat rumah mandi berbentuk tong. Saya fikir dengan cara ini, bukan sahaja penduduk Homiel dan kawasan sekitarnya akan tahu tentang rumah mandi saya, tetapi juga lebih ramai orang. Mungkin tempahan dari Rusia pun akan masuk. Antara Belarus dan Rusia, sempadan sebenarnya tidak wujud. Di sana ada pekerja minyak, pekerja gas dan juga pemilik rumah rehat mewah di pinggir Moskow. Tolong, jangan sekarang. Oleh kerana dalam video-video itu, saya tidak mengatakan bahawa saya seorang usahawan, tetapi hanya berkongsi pengalaman, video-video itu mendapat tontonan yang agak baik. Bukan berjuta-juta, tetapi ratusan ribu orang telah menonton tentang rumah mandian saya. Saya sudah perasan, jika saya buat video dengan mesej bahawa saya seorang usahawan yang mahu jual rumah mandian kepada anda, sangat sedikit orang yang menontonnya. Mereka tidak nampak manfaat dalam video itu, cepat-cepat matikan. Panggil saya sebagai tukang iklan, tempoh tontonan pun rendah dan internet berhenti mencadangkan video seperti itu kepada penonton lain. Tetapi, sebagai contoh, tentang selok-belok pembuatan rumah mandian tong, pengiraan kos sebenar dan pelbagai ujian, jauh lebih ramai orang yang berminat. Video seperti itu mendapat tontonan yang jauh lebih banyak. Oleh itu, supaya saya tidak perlu tinggal dalam tong di mana-mana di Arkade, saya memutuskan untuk memberi tumpuan kepada pemasaran melalui media sosial yang ketika itu sedang berkembang pesat. Inilah rancangannya. Penonton yang meminati sauna akan terjumpa video saya di mana saya, sebagai contoh, membuat sauna dalam tong dan mengira kos sebenar pembuatannya. Dia akan melihat jumlah kerja yang saya lakukan. Alah, tak payahlah susah-susah macam Yasha ni. Lebih baik saya beli yang sudah siap. Dan dia akan tulis, Yasha, boleh tak buatkan saya sauna yang hebat macam ni juga? Dan saya pun jawab, tak ada masalah saudara, sediakan duitnya. Memang tak lama kemudian, ramai orang mula menulis kepada saya. Tetapi majoriti besar berminat nak tahu macam mana nak buat dengan lebih murah lagi. Macam mana nak buat papan khas macam tu di rumah? Macam mana nak sediakan cat buatan sendiri untuk sauna supaya tak perlu beli yang siap? Kebanyakannya yang menulis adalah dari Rusia, Ukraine, Kazakhstan dan Belarus, tanah air saya. Orang asing biasanya tak tanya soalan, cuma beri respek saja. Tapi ada juga tawaran perniagaan yang sangat serius.
Contohnya, ada seorang yang menulis bahawa dia perlukan 160 sauna tong dengan segera untuk dihantar ke Baikal. Segera, Yasha, bawa datang, pasang, lepas pemasangan, terus kami bayar semuanya kepada kamu. Dengan sebaik-baiknya, malah dengan bonus sekali. Bila saya menolak, tuan itu kehairanan dan sangat terasa hati. Nampaknya dia jarang ditolak. Mungkin dia seorang yang sangat berpengaruh di Baikal. Tapi saya tak kenal dia, jadi saya menolak dengan mudah, tanpa takut dia akan terasa hati. Malah saya reka cerita, kononnya sekarang musim dan semua rumah mandi saya sudah ditempah oleh orang Moskow dan Minsk. Tapi saya, sebagai seorang usahawan Belarus yang sederhana tapi bangga, tak mungkin boleh mengaku bahawa dari segi keuangan, dengan duit sendiri tanpa bayaran pendahuluan, saya hanya mampu buat paling banyak 3 rumah mandi saja. Itu pun kalau saya guna simpanan isteri sekali dan dia ambil faedah yang tinggi. Dari Rusia pun ada juga tawaran-tawaran serupa. Inilah maksudnya ruang custom bersama. Saya tak dapat terima tawaran-tawaran macam itu sebab tak ada duit lebih dan ada rasa curiga sikit. Orang-orang yang mengaku hampir jadi oligarki, entah kenapa sangat berharap pada keuangan saya yang sederhana. Saya sampai terpaksa pakai pakaian yang lebih lusuh dalam video saya supaya orang tak terlalu berharap pada keuangan saya. Tapi itu pun tak membantu. Tawaran-tawaran yang meragukan terus datang. Dari komen-komen juga saya faham. Walaupun pada masa itu, tong Skandinavia masih sesuatu yang baru di kawasan pasca Soviet kita. Tukang-tukang kita sudah sempat mencemarkan reputasinya. Dan sangat sukar untuk meyakinkan seseorang untuk membeli sauna seperti itu apabila rakannya telah membuat yang serupa dan sekarang dia tidak lagi memanaskan badan di dalamnya, tetapi menggigil kesejukan. Sauna tong cepat rosak kerana kerja sambil lewa orang Slavia Timur kita. Dalam video luar negara, ulasan tentang sauna seperti itu sangat baik. Seperti yang dikatakan, apa yang baik untuk orang Skandinavia adalah masalah bagi orang Rusia. Perkataan Rusia mungkin lebih tepat digantikan dengan Slavia Timur kerana sama sahaja yang buat silap ialah orang Belarus, Ukraine dan Rusia. Pada dasarnya, situasi yang sama berlaku dengan kereta. Jika seumur hidup memandu Ziguli atau Tavria, kita akan tersilap sangka bahawa seluruh industri automotif dunia juga sama seperti itu. Dan ada juga Bell Belge. Jadi bukan semua sauna tong itu buruk. Sahabat saya Valentin bersetuju bahawa sauna boleh jadi mudah alih. Tetapi sudah pasti bukan dalam bentuk tong Skandinavia yang dianggap musuh. Apabila Valentin bersauna di sauna saya, jelas kelihatan dia sangat menyukainya. Tetapi rasa tidak suka terhadap pengaruh asing membuatkan dia tidak dapat benar-benar berehat. Ia sangat terasa. Sauna sahabat Valentin diperbuat daripada lafet. Lafet ialah bahan kayu yang merupakan balak yang dipotong rata di dua sisi bertentangan. Ia kelihatan seperti papan tebal atau separuh kayu balak. Untuk mencapai kekuatan struktur yang mencukupi, dinding sauna Valentin jauh lebih tebal. Oleh itu, seluruh sauna juga jauh lebih berat berbanding sauna mudah alih saya berbentuk tong. Trailer untuk sauna sahabat itu adalah trailer yang sedikit diubah suai daripada trailer tong kvass atau bir. Ia dikeluarkan pada zaman Soviet. Saya rasa ramai yang masih ingat keajaiban perdagangan mudah alih Soviet ini. Valentin telah memasang tayar yang lebih kecil pada trailer itu. Dan sekarang, ia kelihatan seperti trailer yang berbeza sama sekali. Untuk menarik sauna yang berat seperti itu, sahabat saya terpaksa membeli Mercedes yang berkuasa khas. Tetapi walaupun dengan kereta yang kuat seperti itu, ia tidak selalu dapat mendaki tanjakan. Sauna tong saya pula, yang diletakkan di atas trailer platform 2 ganda buatan sendiri, boleh dibawa masuk ke tempat yang agak sukar dicapai walaupun dengan Honda CR-V yang ringan. Dan yang paling penting, boleh dibawa keluar semula dari tempat-tempat itu. Ringan binaannya sangat membantu dalam hal ini. Dan saya juga mendapati bahawa pintu yang dibeli yang saya gunakan dalam sauna saya menjadi punca utama aduan pelanggan. Beginilah jadinya apabila tukang-tukang kita yang cuai boleh mengubah ciptaan manusia yang paling hebat dan mudah, iaitu pintu. Tapi itu bukan alasan untuk kita berhenti menggunakan pintu. Sebab itu dia terfikir untuk mula melengkapkan sauna-saunanya dengan pintu buatannya sendiri. Di halaman rumah saya, sudah beberapa tahun satu struktur yang belum pasti tujuannya sedang menjalani ujian iklim. Saya buat struktur itu untuk menguji sifat-sifat apa yang dipanggil sebagai pseudobrus. Pada tahun sekitar 2014, sebelum adanya sauna berbentuk tong. Untuk membuat rasuk pseudo, saya gunakan papan potong 25 mm
yang juga dikenali sebagai papan inci. Struktur seperti ini ternyata cukup kukuh dan boleh dipercayai. Saya juga merakam video tentang kehidupan di kampung. Sebahagian daripadanya secara perlahan-lahan mendapat carian yang baik. Kebanyakannya kerana penonton terlibat dalam perbincangan. Separuh daripada mereka membantah, mengatakan tempat kami bukan kampung, tetapi kawasan pinggir bandar. Separuh lagi bersetuju dengan saya bahawa kami memang tinggal di kawasan pedalaman. Kerana saya menganggap Homel, kampung halaman saya sendiri, sebagai kawasan pedalaman dan kami berpindah ke tempat yang lebih terpencil lagi. Memang itulah perasaan saya pada masa itu. Perbincangan seperti ini sangat membantu dalam mempromosikan video saya tentang kehidupan di kampung. Saya menceritakan betapa banyak kesukaran yang ditambah apabila tinggal di rumah sendiri. Contohnya, memasang gentian optik untuk internet. Di apartmen, anda mungkin tidak perasan pun. Mereka hanya tebuk lubang di dinding dan pasang kabel terus di sepanjang papan lantai dan bingkai pintu. Tapi di rumah, anda kena berhempas pulas. Kena korek separuh jalan, separuh halaman dan pecahkan lantai konkrit di sekeliling rumah. Saya biasakan anak bongsu saya, Herman, dan sepupunya dengan keadaan untuk bertahan hidup pada zaman pasca apokalips. TV sentiasa membesar-besarkan keadaan dan kami berlatih cara-cara membuat tempat pelindungan untuk bertahan hidup menggunakan bahan-bahan dari runtuhan bandar. Bandar-bandar mungkin akan dibom nuklear. Peluang untuk terus hidup lebih tinggi di kawasan pedalaman. Di bawah struktur yang tujuannya masih belum ditentukan, kami mempunyai kawasan latihan kecil. Kami juga mula menggunakan ruang-ruang yang belum digunakan sepenuhnya di rumah utama. Kewangan masih ketat, tetapi saya sudah mampu memperuntukkan sedikit bahan kayu. Pesaing pun tidak berdiam diri. Melihat betapa gigihnya Obrazets membawa keluar sauna untuk menerima tempahan, mungkin mereka fikir semua tempahan kini berada di tangan saya. Oleh itu, mereka juga mula menggunakan kaedah pengiklanan hampir percuma yang serupa. Mereka tidak menyedari apa yang saya mula sedari dengan semakin jelas. Nampaknya masalahnya bukan pada kita, para usahawan. Saya melakukan beberapa penyelenggaraan berkala untuk semua sauna yang saya hasilkan. Dan saya sentiasa memastikan bahawa jika sauna tong dibuat dengan betul, mengikut cara Skandinavia dan mematuhi semua helah kecil yang ada, ia akan menjadi tempat kegemaran keluarga. Mereka berbangga dengannya di hadapan rakan-rakan dan jiran-jiran. Mereka menyayanginya dan malah menghiasinya. Oleh itu, apa yang baik untuk orang Skandinavia boleh juga baik untuk orang Belarus. Saya mula menerima tempahan bukan saja daripada contoh sauna muda Ali, tetapi juga daripada kesan mulut ke mulut. Tetapi masih lagi jumlahnya sedikit. Dan hampir semua kerja saya lakukan seorang diri. Hanya untuk pemasangan, saya meminta bantuan anak sulung saya, Mark. Dan apabila pelanggan menempah sauna dengan dapur buatan sendiri yang saya buat daripada profil terpakai, untuk ujian pembakaran, saya meminta bantuan anak bongsu saya, Herman. Saya telah memperkenalkan kawan saya, Dimitri, yang dikenali di internet sebagai Peconi Romantik. Bersama kawan saya, Valentin, yang dikenali sebagai tukang sauna yang baik. Dia sedang menunggu kita, mari berkenalan. Kamu semua sudah saling kenal melalui komen. Dimitri dan Valentin, hebat. Kau faham kan, ini tong lama memang. Diperbuat daripada kayu aspen dan ia sudah dicat. Memang. Lepas tu dia juga pasang rama-rama di suatu tempat. Rama-rama? Ya, memang gila betul. Rama-rama. Pendek kata, konkrit susu dipotong dari atas ke atas. Saya sudah masukkan. Lepas tu kau beli dua macam ni, garisan bulu. Di sini ia tekan sikit benda-benda ni. Pen dakwat ada dijual. Penyepit untuk tandas. Pendek kata, di situ saya tembak, gerudi 2 lubang, kemudian pasang. Jadi penahan ini dinaikkan ke sini, pendek kata. Aduh. Jadi bila air penuh, itu saja, ada 2 lubang di situ. Dan di sini dulu ada dasar, saya cuma buat macam ni saja. Macam ni lah, kau nampak tak? Itu mungkin Tsarias tak? Jadi di sini lebih kurang ada 30 liter. Sekarang kamu akan tunjukkan semuanya secara praktikal. Valentin, pakar. Betul? Oh. Aduh, alamak. Jom kita pergi mendayung. Pergi mungkin ke atas bumbung. Benda itu kononnya
Bila dipanaskan, ia mengeluarkan macam bilik-bilik tertentu, kau tahu, macam dengan di Malayskaya. Dalam lawatan saya ke kawan saya, Valentin, saya sedar bahawa dia sebagai gambaran kolektif rakyat Belarus moden atau mungkin juga gambaran kolektif wakil seluruh ruang pasca Soviet. Ini adalah masyarakat DIY yang baru, yang tidak lagi mahu sekadar membeli barang siap. Sebab-sebab perkara ini berlaku mungkin berbeza-beza. Saya bukan penganalisis. Tetapi apa yang berlaku ialah, ramai antara kita atas sebab-sebab tertentu berhenti suka membeli. Sebaliknya, ingin membuat banyak perkara dengan tangan sendiri. Sudah tentu, bukan semua. Tetapi sangat ramai. Sangat ramai. Semasa melalui kawasan garaj, saya sering melihat bagaimana penghuni di situ mengimpal dan mengecat kereta lama mereka sendiri. Sesetengah orang, setelah membuang barang buruk yang berkarat, menukar garaj mereka menjadi bengkel di mana mereka melakukan kerja kayu atau kerja logam dan kebanyakannya untuk keperluan sendiri. Masyarakat DIY terbentuk dengan cepat. Atau mungkin semua itu hanya perasaan saya sahaja. Sebagai contoh, kanak-kanak di sekeliling akan perasan rakan sebaya mereka, wanita mengandung akan perasan wanita mengandung lain, wanita dengan kereta sorong akan perasan wanita lain dengan kereta sorong, pemabuk akan perasan pemabuk lain, dan orang DIY akan perasan orang DIY juga. Saya juga tidak menolak kemungkinan itu. Dan saya semakin merasakan diri saya sebagai orang DIY. Tetapi entah kenapa, rumah mandi saya sangat kurang laku. Saya tidak dapat memahaminya. Saya semakin suka merakam dan memuat naik video ke internet. Topik berkaitan kebun dan taman sangat menarik minat saya. Secara beransur-ansur, kami yang dahulunya penduduk bandar sejati berubah menjadi pekebun kampung yang tegar. Ini kerana topik penanaman produk mesra alam juga semakin mendapat perhatian dalam masyarakat kita. Saya perasan bahawa jika contohnya tidak membakar ranting hasil pemangkasan kebun tetapi mencincangnya dengan mesin pencincang taman, kita akan mendapat bahan organik yang berguna untuk batas tanaman dan juga kayu api untuk barbecue. Mengingat betapa banyak tenaga dan wang yang saya dan isteri habiskan semasa membina rumah kami, saya sentiasa memikirkan cara untuk mengurangkan kos dan memudahkan semua kerja yang sangat mahal ini, sekurang-kurangnya ketika membina struktur kecil. Saya rasa bahan binaan dan kemasan moden memang sengaja direka untuk mengaut sebanyak mungkin wang daripada kita. Dengan bahan-bahan itu, kosnya tetap mahal walaupun kita bina sendiri. Kalau pula upah pekerja binaan memang jadi sangat mahal. Kalau buat kesilapan kecil, contohnya masa kalis air, semuanya kena buat semula. Saya memang dah suka bahan komposit sejak muda lagi. Masa umur 15 tahun, saya dah cuba nak mulakan pengeluaran topi keledar motosikal dan fairing motosikal daripada gentian kaca. Masa tu, saya dah tahu apa itu acuan palsu dan matriks. Pada masa itu, saya kena buat pilihan yang susah. Sama ada jadi usahawan koperasi dan mungkin jadi orang baru Belarus atau teruskan belajar di sekolah, lepas tu sambung di universiti. Ibu bapa saya tetap bertegas bahawa pelajaran itu penting. Jadi, bila tiba masa nak ubah suai anjung rumah, saya pun buat keputusan untuk guna bahan komposit buatan sendiri yang berasaskan papan lapis, resin epoksi dan kain gentian kaca. Papan lapis dalam komposit ini ternyata menjadi titik lemah. Dan pengisian anjung rumah seperti ini tidak tahan lama. Masa tu saya belum terfikir lagi tentang Panoplex. EPS akan digunakan kemudian. Jadi saya terpaksa guna bahan yang lebih tradisional iaitu logam dan kayu. Tentang cara untuk mendapatkan pilihan anjung rumah yang sangat kukuh, hampir kekal lama, saya malah telah rakam video khas. Walaupun pilihan-pilihan ini nampak tidak begitu murah pada pandangan pertama, tetapi jika kos sebenar dibahagikan kepada puluhan tahun penggunaan tanpa pembaikan, ia menjadi pilihan yang berpatutan. Sahabat saya Valentin terus giat bereksperimen dalam pembinaan rumah mandian yang lebih klasik. Dalam bidang ini juga, dia cuba menggunakan inovasi mengikut pandangannya sendiri. Saya mendapat tahu dengan cepat daripada Valentin bahawa pembinaan boleh dilakukan dengan murah, malah sangat murah. Sebagai contoh, sahabat saya itu sentiasa mengikuti perkembangan harga dalam iklan persendirian. Dan banyak perkara yang dia berjaya dapatkan dengan harga yang sangat murah atau bahkan secara percuma. Apabila sahabat saya membawa saya melawat kawasan miliknya, saya benar-benar kagum betapa murahnya dia berjaya membeli bahan binaan atau bahan kemasan tertentu untuk projek-projek barunya.
Valentin aktif bereksperimen dalam pembinaan klasik. Valentin bereksperimen, ya. Valentin aktif bereksperimen dalam pembinaan klasik. Valentin. Siap. Ya. Sarikata dibuat oleh Timator Shock. Lihat. Ya, sebenarnya kita tidak akan bersambung. Lihat. Lihat. Ya. Boleh? Ya. Dan terbit lebih awal di Rutio. Sokong saluran. Ya, dan untuk menaja juga. Ya, dapur saya akan dibuat daripada keluli tahan karat yang sesuai untuk makanan. Maksudnya buatan sendiri. Ya, ia akan buatan sendiri ya. Ada yang dibeli melalui iklan, melalui pengumuman peserta, ada juga yang sudah sedia ada di tempat saya. Jadi, berdasarkan prinsip dari dapur terkenal yang sudah popular itu, di mana pemanas batu akan berada di dalamnya. Semuanya diperbuat daripada keluli tahan karat. Pemanas batu itu pula akan dibuat daripada tong bir Litskaya yang terkenal di tempat kita. Pemanas batu dan dinding luar pula diperbuat daripada keluli tahan karat, grade makanan yang dahulunya digunakan sebagai tangki. Untuk bahan api 50x50. Dan akan ada kaca panorama yang akan dipasang dan dilapisi dengan batu bata. Biasanya dengan batu bata kita sendiri. Batu bata mana yang paling baik kita ada? Vitebsk. Ya, Vitebsk. Ia akan menjadi batu bata biasa yang cantik. Ia akan menjadi penyimpan haba yang baik. Ia akan digantung pada dinding rumah kayu kerana dinding membenarkannya. Dan ia akan digantung pada paras bangku supaya ada kaca pemerhati pada paras mata. Bila berbaring dalam sauna, supaya boleh tengok api selama setengah jam tanpa buat apa-apa. Dah rasa seronok? Tentulah. Dan berapa agaknya kau dah habiskan untuk semua sauna ni? Saya pun nak tahu juga. Maksud kau dari segi wang dah keluar ke? Tak lebih daripada 3,000 kita. Rubel, Belarus. Tidak. UE ya. Jadi banyak untuk $1,000. Tidak, untuk 3,000 rubel Belarus, kita itu tidak mustahil. Sebenarnya boleh, sudah tentu. $3,000 maksudnya banyak. Akan ada bumbung dengan saiz $4,000. Maksudnya banyak akan ada bumbung dengan saiz 4x4. Betul, lebih kurang ya. Dengan bumbung 4x4. Mereka kira kerja mereka kan? Sudah tentu. Kiralah. Sebelum kerja pun dah sonok macam itulah jadinya. Dan juga akan ada kolam renang yang sekarang pun harganya sangat mahal. Kolam macam itu sekarang untuk satu kreativiti. Kolam renang termasuk dalam jumlah ini. Kolam renang sudah tentu. Kompleks spa akan lengkap. Kompleks spa sepenuhnya. Televisyen, pembinaan sedang berjalan sekarang. Zon wap, zon rehat, kolam renang, satu baldi, satu lagi dalam mod Rusia. Finlandia. Yang mana sudah tentu Rusia hingga Rusia. Dan hanya berbaring, bukan duduk, hanya berbaring. Pelaburan sekaligus yang paling besar ialah rumah kayu. Ia adalah rumah kayu dan bahan kayu semuanya ada yang terletak di bawah kaki. Asas yang sama juga terletak di bawah kaki. Asas rumah itu sebenarnya hanya menelan kos 3 kopek, 10 rubel. Rubel Belarus kita, itu adalah harga simen 1 beg. Dan pasir pula diambil dari sungai. Masa bawa anjing jalan-jalan semua itu? Saya rasa pengalaman kawan saya, Valentin, sangat mempengaruhi saya. Lama-kelamaan, saya faham. Sudah cukup asyik bertengkar dan melawan arus. Seolah-olah memaksa barang yang tidak diperlukan oleh masyarakat baru ini. Sebagai contoh, daripada acuan gentian kaca saya ini, pasti akan terhasil bot gentian kaca yang agak mahal. Walaupun saya telah menggunakan beberapa penyelesaian yang sangat menjimatkan kos semasa pembuatannya.
Secara beransur-ansur, saya juga membentuk senarai main video saya sendiri dengan alat buatan sendiri yang telah diubah suai untuk kebun, pembinaan dan keperluan rumah tangga yang lain. Selepas kejayaan besar video tentang menggali, saya percaya bahawa saya boleh melakukan penambahbaikan walaupun pada alat kerja yang sangat mudah dan telah digunakan selama berabad-abad. Saya mengambil penggaru lama yang telah rosak dan menambah pada strukturnya, serta menggunakan sokongan berbola dari sistem gantungan kereta yang sudah tidak digunakan. Dengan sangat cepat, saya berjaya menghasilkan penyapu 3D yang boleh dibanggakan dengan keupayaan mengumpul yang jauh lebih baik dan bekerja dengannya menjadi jauh lebih menyenangkan. Penyapu baru ini juga tidak mempunyai satu kelemahan besar yang ada pada semua penyapu lama. Jika terpijak secara tidak sengaja, ia tidak akan terkena dahi. Biasanya saya tidak membuang alat ganti kereta lama. Jika batang steering lama itu dilihat dari sudut lain, mungkin ada sesuatu yang boleh dibuat daripadanya. Asas pad brake kereta yang lain seolah-olah dicipta untuk diberikan kehidupan baru. Di satu sisi, ia sudah diasah. Saya tidak boleh ketinggalan dengan anak lelaki bongsu saya dalam pelajaran bertahan hidup selepas apokalips. Dan dalam kursus seterusnya, kami mempelajari cara membuat senjata ini untuk zaman selepas apokalips. Akan ada banyak alat ganti yang tinggal, cuma manusia sahaja yang akan tinggal sedikit. Apabila saya tunjukkan ciptaan baru saya kepada kawan saya yang belajar sebagai mekanik kereta, dia tidak dapat meneka dari alat ganti apa saya buat kapak ini. Kapak ini memang menjadi. Boleh menebang tanpa henti. Kejayaan di kalangan peminat sauna. Model dapur sauna buatan sendiri saya dari profil terpakai tidak menghentikan eksperimen dapur saya. Ini bukan roket buatan sendiri, seperti yang mungkin kelihatan pada pandangan pertama. Ini adalah konvektor pada cerobong dengan vektor haba yang boleh diubah. Suatu ketika kereta saya rosak, saya terpaksa menaiki van awam. Dan tiba-tiba saya nampak dengan jelas pengguna baharu saya. Semua, dari yang muda hingga yang tua, menatap telefon pintar masing-masing. Tiada seorang pun yang memegang buku atau surat khabar. Meme tentang bagaimana Datuk tidak dapat menggeser sesuatu di skrin telefon pintar kini terasa seperti sesuatu yang sangat jauh. Sekarang, golongan muda yang sudah berumur lebih mahir menggunakan telefon berbanding remaja, media sosial dan laman video. Ia telah menggantikan bangku di depan rumah, di ruang masuk bangunan dan juga televisyen. Dunia memerlukan kandungan. Selepas satu lagi pertemuan dengan Valentine, saya tiba-tiba mendapat ilham dan memutuskan untuk memulakan projek yang kali ini saya tidak akan cuba untuk jual. Saya akan membina rumah hanya dengan $1,000 dan saya akan merakam secara terperinci pembinaan rangka rumah dengan kos $1,000 dari Pseudo Bruce. Tanpa saya sedari, saya telah mengujinya selama beberapa tahun. Inilah bangunan yang sebelum ini tidak diketahui tujuannya, kini sudah diketahui. Saya tinggalkan pautan kepada 2 episod sebelum ini tentang perjalanan ke arah super material di bawah video ini. Jika anda belum menonton dan berminat, sila tonton. Saya harap akan ada sambungannya. Sila tekan butang suka, langgan saluran Pesni Yashi Koshiyaka, langgan Rutub, kumpulan VK, TikTok dan Zen. Semua pautan ada di bawah video. Tekan juga loceng supaya anda pasti akan dimaklumkan. Semoga keamanan wujud di seluruh dunia. Terima kasih.